Yang kata banyak sangat lah aku cakap ini. Adakah SRG OG Esports akan bermainkan sekali lagi double fighter? Atau mereka mengatakan enough is enough, kita akan main double marksman? Tak ada maksudnya double Shin marksman, Shin Kimi, ataupun tak, maksud dia ni lah pure marksman untuk innocent. Ya, boleh jadi, tapi sekarang ni trend dikekalkan. Cici Lapu tidak boleh dilepaskan untuk pasukan SRG OG. Grok juga akan di-ban keluar. Manakala untuk pasukan SRG OG, mereka mengeluarkan Kalia dan juga Baxia sekali lagi. Dan juga kalau kita melihatkan daripada sudut trend, kenapa mereka mengeluarkan Kalia disebabkan fast pick off daripada pasukan CG boleh dikombokan dengan cukup cemerlang. Yuzong akan di-ban keluar untuk pasukan CG, berkemungkinan mereka merasakan akan ada first pick untuk hero tersebut. Tapi saya rasa perebutan lane slot perlu berlaku sekarang ini. Menunjukkan siapa dapat lane slot dia akan menang. Itulah momentum pick yang mungkin boleh dikekalkan oleh pasukan CG. Terutamanya sekali apabila dah tak ada Yuzong, Lapu dan juga Cici. Ya, of course, obvious pick terus saja didapatkan oleh pasukan CG. Dan sekarang ni mereka boleh ambil Gatot. Mereka boleh ambil Gatot Ruby. Ruby, not bad. Kalau ataupun mereka nak ambil, tak rasa Gatot Ruby lah. Tapi mereka Kimi dan juga Gatot Ruby dibiarkan terlebih dahulu. Sebab mereka pun masih lagi belum tentu untuk apa Ruby tu diambil sebenarnya. Ya, tepat sekali. Jadi, dan dekat sini aku rasa pick yang paling baik adalah Farsa. Farsa satu untuk pastikan kalau ada Shin, okay, kalau dia menang. Satu lagi, kau boleh makan Innocent kalau Innocent pakai marksman. Kalau dia dia pakai marksman, itu persoalan dia sebenarnya. Apakah hero yang boleh didapatkan oleh Chico? Kalau sekarang ni Kalia Farsa lah, aku rasa Kalia Farsa. Kalia dah ban. Ya, Kalia Farsa je lah maksudnya. Kalia dah ban, itu masalah dia. Lunok dan juga Chow, ini jauh lebih senang combo dia untuk digunakan. Sering kali dia ambil di regular season. So untuk pasukan SRG OG kat sini, Shin ke? Apa lah adik? Shin dulu lah kot, nanti nak kena ban. Shin atau kalau Haya macam Prager juga. Shin ke adik? Joy sakit ni. Joy susah. Aku rasa Shin lah. Nampaknya ada buff yang sudah datang daripada Filipina. All the way from Ines dah. Tapi dah lama kan dia datang Ines Lang Malaka. Sia dah lama dah. Okay, alright. Sekarang ni Shin satu sebab sekarang ni mereka nak ke target yang Chow tu juga. Dan Shin terus saja diambil. Hero yang akan di-ban keluar adalah, bagi aku, nak respect Haris. Ya, aku rasa still lagi boleh, tapi sebab dah ada Shin, aku rasa sangat-sangat mengganggu kalau ada Hilda ataupun Uranus ataupun Esmeralda. Jadi 3 pick tu pun sebenarnya boleh mengganggu Shin dekat fasa farming. Dulu tak sangat, tapi sekarang ni hero-hero macam tu boleh pressure Shin. Dia susah nak farm. Jadi kat sini berkemungkinan besar hero tu boleh di-ban keluar. Alice one off juga, dan mereka keluarkan Alice terlebih dahulu. Untuk pasukan CG, kemudian mereka akan keluarkan Ruby. Kali ni nampak lagi realistik untuk pasukan daripada CG untuk mendapatkan Ruby. Ya, sebab boleh letakkan, sebab sangat-sangat flex. Sebab last pick akan diberikan kepada CG Sport. Betul. Dan boleh letakkan di EXP ataupun boleh letakkan di bahagian good lean, ataupun mereka cuba untuk tutup hero seperti Esmeralda, ataupun kalau mereka nak hilangkan terus Xbox. Itu gantung sebenarnya sekarang ni CG. Mereka perlu ban keluar untuk, saya setuju di mana Ruby tu perlu di-ban keluar juga kalau boleh sebenarnya. Dan itu exactly apa yang mereka laksanakan sekarang ini, mengurangkan potensi fighter yang berbahaya dekat bahagian gold. Pemilihan seterusnya untuk SRG OG, ban keluar. Hero Y3 berkemungkinan besar boleh difokuskan. Adakah yang bermain dekat fikiran saya ni adalah mungkin yang jadi hero yang betul seperti Fovius? Tak tahu. Yes. Adakah Glue mungkin akan diambil? Glue juga akan menjadi gangguan. Ataupun Esmeralda. Dan Hilda. Rasa Hilda nampak lebih sesuai untuk di-ban keluar. Kan? Kita tengok sama ada tank ataupun fighter yang dipilih untuk di-ban keluar sekarang ni. Jari macam ke bawah ke arah Arlot juga. Tapi Arlot lawan di nerf.
Tapi Hilda dia lebih struggle. Susah. Kan susah untuk Yushin. Susah untuk Yushin. Tapi dia masih lagi ada option lain juga seperti Uranus ataupun Esmeralda. Obvious defense keluar oleh pasukan CG pula. Satu bacaan yang baik daripada kedua-dua jurulatih ketika ini. Ozora, Vicky dan juga Arcadia, Roshrain dan juga Cody. Pick yang keempat untuk pasukan SRGOG sekarang ni untuk menafikan mereka kena ada counter engage. Dan Arlott adalah pilihan yang baik. Yes. Satu adalah untuk pastikan yang pergerakan untuk berada di bahagian tengah agak dengan lebih pantas dengan adanya instant ultimate tu yang buatkan dia sangat-sangat penting. Dan akan ada satu matchup yang baik kalau dia terpaksa 1v1 dengan Gary nanti. Tapi ni kalau dia ambil Uranus agak Uranus Harith ni agak lepak juga sebenarnya. Uranus Harith nampak macam okey dah ambil Uranus Harith Kalau aku rasa ambil fighter juga Fighter juga Ya, sebab mereka dah ada Chow dengan Lunox. Tapi sebenarnya kalau mereka nak ambil marksman, still Granger lah. Dia ambil Lunox di bahagian gold lane. Wow. Untuk CG. Menutup ruang juga untuk Arlott bermain. Kalau dia ambil Esmeralda, lepak juga tu nak lawan dengan Lunox. Tapi sekarang ni gold lane nampak macam sesuai kalau nak ambil bin juga ni untuk pasukan SRGOG. Abang ni nak buka pack. Kat apa R biasa. Natko itu dulu. bukan R biasa tu, okey juga tu. Oi, semua tim yang ada dekat. Wow! Mr. Kram. Dan apakah yang hero akan diambil? Apakah hero yang dia ambil kat Adakah dia akan ambil abang tadi? Ben. Come on, Ben lah sini. Susah nak main. Susah ni kalau diorang nak masuk in charge. Moskov. Okay. Pick safe. Satu nak full utilize ni Sky Piercer tu. Tapi macam akan laku dekat game yang pertama. Adakah mereka mampu untuk lakukan perkara tersebut? Semua itu akan terjawab. Ini merupakan perlawanan yang kedua selepas keputusan. Sekarang ni keadaan 1 berbalas 1. Adakah CG mampu untuk teruskan? Sementara bergantung dalam Land of Dawn. Let's go. Siapa nama awak tadi? Hey Snow. Oh, awak Snow lah? Handsome. Okey, kita akan saksikan perlawanan untuk pusingan yang ketiga antara pasukan CG Sport dan juga SRGOG. Siapakah yang akan berjaya untuk dapatkan mata kemenangan yang kedua? Ya, saya tak sabar untuk lihatkan perlawanan yang ketiga. Kali ini di antara pasukan Selangor Giant OG Esports berhadapan dengan CG Esports. Saya rasa awak yang buka. Saya yang buka? Iya, kalau saya buka nanti pause. Okey, kita akan mulakan perlawanan untuk pusingan yang ketiga antara pasukan Selangor Giant OG Esports berhadapan dengan CG Esports. Nampak smooth. Oh. Tapi smooth tak ada dalam perlawanan kali ini. Kita akan lihatkan bagaimana perlawanan yang ketiga setelah pasukan CG Esports berjaya untuk menyamakan kedudukan 1 berbalas 1. Tadi kita nampak kemasukan Martis yang dibawa masuk, tapi biasa kita selalu tengok Amzik gunakan Granger kan. Tapi dekat playoff ni macam-macam hero dah pun dikeluarkan. Kita nampak digunakan Nathan, juga kali ini Lunox yang dimainkan. Ya, kali ini kita nak tengok apakah rupa permainan daripada pasukan CG Esports dan juga SRGOG. Pada fasa permainan, kita boleh nampak yang balance dengan penggunaan Chow semestinya akan memberikan satu gerakan yang sangat-sangat agresif untuk membuka vision yang sangat-sangat luas untuk pasukan CG Esports. Baru saya nak mulakan permainan balance Diasta. Hampir untuk didapatkan oleh pasukan SRGOG tapi masih lagi awal pembukaan permainan. Kita tengok bagaimana Ciku kali ini. Damage yang enggak ada obat dekat awal permainan daripada Stormy. Ciku nyawanya cukup rendah tapi boleh saja teruskan untuk melakukan clearance terlebih dahulu. Match up di antara Granger dan juga Lunox kat bahagian Colin pada waktu ini. Bagaimana dekat bahagian XP lane kita nampak Uranus yang digunakan oleh Yetri berhadapan dengan Kram yang menggunakan Arlott sebenarnya. Okey, untuk minit yang pertama sekarang ni, baik untuk pasukan CG ataupun SRG, jungler mereka akan mainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk pastikan fast farming berjaya untuk dilakukan. Kalau dah mula bergerak ke arah turtle yang pertama nanti, mereka tak berjaya untuk sampai level 4, terutama untuk mid laner dan juga roamer daripada kedua pasukan. Itu akan melambatkan lagi pergerakan mereka untuk pastikan posisi daripada pasukan CG Esports juga SRGOG berjaya untuk dipacak dengan lebih depan. Tapi untuk rotasi di bahagian bawah, percubaan daripada pasukan SRGOG
nak memancing pasukan CG Esports. Namun begitu Turtle yang pertama baru saja dibangkitkan. Turtle dah pun mula muncul, tapi bagaimana ada penggunaan Mountain Shocker. Ye3 mungkin jadi mangsa yang pertama kali ini. Disikat pula. Kram berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Tapi Balance mungkin ingin mencari mangsa yang berikutnya. Namun Kram juga akan digugurkan oleh Gary. Masuk dengan dia punya penggunaan panca. Sama dengan Ton Rose, percaya untuk dapatkan kejatuhan. Namun Turtle adalah tumpuan yang seterusnya yang akan diberikan kali ini. Ciku terpaksa untuk gunakan flicker melarikan diri. Terus buka dia punya penggunaan dia word manipulation, tapi Yums akan terus jadi mangsa. Kali ini Turtle nampak ada ruang yang cukup selesa bagi pasukan CG Esports, tapi Skies dapatkan Turtle. Yang pertama untuk pasukan SRGOG iaitu dikejar. Ye3 nyawanya rendah. Lihat bagaimana Ye3 akan ditumbang oleh Stormy. Itu sahaja final slash digunakan oleh Kram berjaya untuk dapatkan lagi kill. Itu kill yang kedua untuk SRG UG Esports. Bagaimana Little Wanderer berjaya didapatkan oleh Gary. Dia ada penggunaan retribution, jadi tidak ada masalah untuk dapatkan Little Wanderer tersebut. Agresif sebenarnya daripada pasukan CG Esports dan juga SRG OG bagi pusingan yang ketiga. 2 kill penyamaan sekarang ini pada minit yang ketiga baik untuk CG Esports ataupun SRG OG. Namun Turtle yang pertama sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh pasukan SRG OG di saat posisi pasukan CG Esports sebenarnya tak ada masalah untuk menguncikan Turtle yang pertama. Rotasi sekarang ini akan jadi semakin perlahan sementara nak menunggu kebangkitan Turtle yang kedua. Tapi dalam masa yang sama juga kita boleh nampak dekat bahagian atas tidaklah ada sebarang tekanan yang terlalu besar baik daripada Innocent. Tapi saya cakap, saya tarik balik apa saya cakap tadi. Flicker bersama dengan Jeet Kune Do. Innocent hilang. Follow up pantas daripada Amzik. Balance dapat membaca kedudukan tersebut. Ada pula The Way of the Dragon, ada Jeet Kune Do, ada Flicker. Combo-combo tepat, tapi Ye3 sekarang ini akan ditekan sekali lagi. Akan jadi mangsa Kram kat bahagian di XP lane. Bagaimana Yums cuba untuk melakukan freeze lane terlebih dahulu. Dan wave yang perlu untuk dijaga rapi untuk Innocent. Namun Balance yang cuba untuk maju ke depan. Tapi bagaimana sekarang ini penggunaan Avatar of the Guardian terkena kepada satu orang pemain Balance. Dia saja untuk bergerak, tapi Ciku terpaksa untuk tumbang pula. Tapi sekarang ni untuk pasukan SRG OG, mereka cuba untuk paksa bagi dapatkan menara di bahagian bawah. Okey, bawah 5 minit mereka dah berjaya untuk pecahkan satu menara di bahagian bawah dan ini sekaligus melonjakkan lagi jumlah ekonomi untuk pasukan SRG OG. Tapi untuk pasukan CG Esports, keadaan nampak macam mereka masih lagi cuba untuk dapatkan kill, masih lagi cuba untuk pastikan komposisi mana mereka nak fokuskan. Plan nampak macam nak dapatkan objektif, tapi dalam masa yang sama hanya kill yang berjaya untuk dikunci di bahagian atas. Kali ini rotasi daripada pasukan SRG OG pula cuba untuk memadamkan pergerakan Amzik. Fokus kepada Turtle yang kedua, kali ini untuk kedua pasukan baik CG Esports ataupun SRG OG. Ya, informasi yang cuba didapatkan, tapi lihat bagaimana Kram dengan pengambil final slash bersama dengan Flicker hanya dapat satu orang, tetapi dia masuk semula. Lihat bagaimana Skies berjaya untuk mendapatkan Ciku terlebih dahulu. Balance gunakan dia punya The Way of the Dragon, tetapi tak ada follow up. Namun Ye3 terkena pula Avatar of the Guardian, ditumbuk oleh Yums. Turtle yang akan diberikan tumpuan dan mudah saja untuk didapatkan oleh Skies. Turtle yang kedua masih lagi berjaya untuk dikunci oleh pasukan SRG OG. Tapi dalam masa yang sama dekat bahagian tengah, Balance baru je nak tunjukkan muka, tetapi pasukan SRG OG terus saja memberikan satu pergerakan yang semakin agresif. Dekat bahagian atas, Amzik pula cuba untuk dapatkan satu menara dan kali ini mungkin nampak macam seimbang, tapi dalam masa yang sama juga pasukan SRG OG setakat ini mereka dah berjaya untuk menjarakkan lagi jurang ekonomi mereka dengan CG Esports. Tapi di bahagian tengah, Gary dalam menara pun ditekan. 4 orang kacau dia. Killing spree untuk Innocent. Terus dia spam saja dia punya penggunaan Rhapsody. Dapatkan mangsa yang berikutnya, tapi kali ini Ye3 bukan 4 orang, kali ini 5-5 kejar Ye3. Ye3 nak lari mana? Ye3 akan dicari dan senata bertubi-tubi. Tapi Ye3 berjalan saja untuk pulang. Flicker terpaksa untuk digunakan oleh Innocent. Ye3 dah lari, kenapa Balance masuk pula? Cubaan untuk melakukan pertahanan ke atas menara, tapi Brilliance terpaksa untuk dibazirkan oleh Amzik. awal sebenarnya untuk pasukan SRG berjaya untuk memberikan serangan yang agresif kepada pemain pasukan CG Esports. Tapi untuk minit yang ke-6, selagi mana situasi ini boleh dikawal dengan rapi, sebenarnya CG Esports ada ruang untuk mereka. Tambah pula di kedudukan tertentu yang terakhir nanti, macam mana nak pastikan yang gerakan daripada CG Esports ni mereka tak ada masalah untuk mengunci tertentu tersebut. Sebab untuk SRG OG, mereka berada di posisi sangat selesa. Tengok macam mana daripada sudut KDA dan sebagainya. Balance kali ini mencuba untuk dapatkan mana-mana pemain daripada pasukan SRG OG. Namun begitu tengok asalkan daripada Stormy saja dengan setiap letusan yang berjaya untuk dilemparkan kepada pemain pasukan CG Esports, poking damage tu je dah cukup-cukup memberikan. Jadi untuk pasukan CG Esports, bila mereka makin nak tunjuk muka kat depan, makin susah sebenarnya mereka nak tembus ke bahagian belakang daripada pemain pasukan SRG OG.
Ya, kita tengok bagaimana balance yang sentiasa mengunci pergerakan Innocent. Innocent kan berhati-hati dekat sini sebab dia tidak menggunakan Purify, dia hanya gunakan flicker saja. Jadi bila terkenanya penggunaan Jet Kundo, boleh saja langsung balance. Gunakan dia punya penggunaan ultimate untuk menyebabkan kesukaran untuk Innocent. Namun Turtle yang berikutnya telah pun mula muncul. Dapatkan segala informasi terlebih dahulu. Turtle yang cuba untuk diberikan fokus oleh pasukan SRGOG. Tapi Turtle yang terakhir ni nampak gayanya masih lagi cuba untuk dikuasai oleh pasukan SRGOG. CG Esports ada Yetri dan juga Gary berhampiran dengan kedudukan Turtle yang ketiga. Tapi Yetri diasap pula oleh Cram. Gary boleh saja untuk melarikan diri. Dan panca untuk pantas daripada pemain tersebut. Turtle yang akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Balance terus masuk, tendang sekas terlebih dahulu. Tetapi sekas balik semula Stormy berjaya untuk peroleh Turtle tersebut. Akan cuba ada sesi kejar pengejaran yang berlaku. Pengenaan reward manipulation yang bisa dikeluarkan. Tapi Yung masuk semula dengan adanya pengenaan avatar of the Guardian. Tapi kita tengok bagaimana Amzik akan ditekan. Mega kill diberikan kepada Innocent. Mereka tak nak balik, mereka nak masuk. Double kill. Kali ini Ciku jadi mangsa. 3 orang gugur untuk CG Esports. 3 orang daripada pasukan CG Esports berjaya untuk ditumpaskan di bahagian atas di saat mereka cuba untuk merebut Turtle yang ketiga. Tapi mereka tak rebut pun sebenarnya. Turtle yang terakhir itu SRGOG dah berada di posisi yang mereka memang boleh dapat. Tapi lebih kepada pasukan SRGOG, mereka tak cukup. Mereka kata tak cukup Turtle, kita nak kill juga daripada pasukan CG Esports. Dan sekarang ini daripada sudut ekonomi saja dah 6,000 perbezaan dengan pasukan CG Esports. Buatkan pasukan SRGOG sekarang jadi lebih selesa dengan keadaan mereka. Kalau tengok pada segi itemization pun, untuk pasukan SRGOG mereka dah berada di posisi sangat selesa. Tambahan boleh tengok Skypiece pun dah disiapkan pula oleh Innocent. Sekarang nak tahu stacking dia berapa saja. Stack dia makin tinggi, itu sememangnya akan berikan satu impak lagi besar untuk pasukan SRGOG. Untuk pasukan Innocent nak masuk jadi finisher, tak ada masalah besar pun. Ya, mungkin follow up yang terbaik untuk Valence adalah Amzik dengan dia punya penggunaan Darkening dan juga Chaos Assault. Macam tadi kita nampak dia of the Dragon dah bagus dah, namun tak ada follow up, agak jauh sedikit sebab risiko kalau dia masuk. Tapi Gary peroleh buff beliau dengan adanya penggunaan Retribution. Namun minit 9 waktu perlawanan, Selangor Giant OG Esports menjarakkan lagi kedudukan gol hampir 6,000. And the way of the Dragon kepada Yums. Mungkin itu hanyalah acan sahaja. Boring, tak tahu nak buat apa, jadi ditendang sajalah Yums yang berada dekat hadapan dia. Awal lagi untuk mereka bergerak dengan agresif, memandangkan kurang daripada 20 saat saja lagi untuk menunggu lot yang pertama. Semestinya untuk CG Esports mereka tak nak lepaskan peluang ini. Tapi untuk SRGOG juga, fokus mereka adalah untuk pastikan kristal dipecahkan daripada pasukan CG Esports. Dalam masa kurang daripada 10 saat lagi, permainan jadi lagi perlahan baik daripada CG Esports ataupun SRGOG. Sebab CG Esports mereka keluarkan sikit muka, kena dapat dengan Innocent, ada pula Cram yang berikan bantuan, susulan damage daripada SRGOG menyekat sedikit sebanyak pergerakan CG Esports. Jadi untuk tarikan lot pada kali ini, CG Esports perlu pastikan finisher ataupun pemain-pemain backline daripada pasukan SRGOG ini berjaya untuk didapatkan terlebih dahulu. Juga pergerakan Gary sukar untuk dihentikan. Namun kita bagaimana Yetri yang akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Yetri! Dia terkena Final Slash. Mungkin luck daripada Gram. Namun sekarang ini Lord yang mungkin akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Bagaimana pasukan CG Esports agak sedikit sukar sebenarnya. Jadi mereka terpaksa untuk berpatah balik. SRGOG Esports dapatkan lot mereka yang pertama. Lot yang pertama berjaya dimiliki oleh pasukan SRGOG. CG Esports kehilangan Yetri sebentar tadi membenarkan untuk pasukan SRGOG mungkin akan ada serangan yang berbeza, mungkin secara 3 arah, memandangkan dah berjaya untuk dapatkan lot yang pertama. Satu menara di bahagian bawah mudah untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG. CG Esports pula kali ini mengalami masalah. Alamak, Valence terus jadi mangsa yang pertama. Ada pengenaan reward manipulation, sakit sebenarnya daripada Ciku. Tapi Amzik dapatkan sekat terlebih dahulu. Namun Gary masuk dekat bahagian belakang. Dengan adanya penggunaan anja tersebut, sedikit damage poking terus diberikan kepada Stormy. Tetapi Lord dia pun mula untuk berarak dekat bahagian bawah. Lot di bahagian bawah akan mula berarak untuk pasukan SRGOG. Tapi masih lagi ada Holy Defense di bahagian inhibitor tarik tersebut. Tapi dah pecah dah, baru je cakap. Mungkin lepas ni saya tak cakap, saya diam je. Menara kali ini yang cuba mungkin untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG. CG Esports perlu untuk tingkatkan pertahanan mereka. Tapi nampak pada lebih kepada nak pecahkan inhibitor tarik. Tapi Lot ini berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu oleh pasukan CG Esports sebelum ada serangan lagi daripada pasukan SRGOG. Dan juga ada Holy Defense yang menghancurkan minion wave mereka yang pertama seperti tadi. Tapi Innocent stack Skypiece dia dah 40. Stack dia 516. Itu sebab kenapa kita nampak dia spam Rhapsody dia. Dia spam dia punya ulti tak berhenti. Selamba saja juga kita tahu bagaimana kemampuan Innocent
bila gunakan gerengga ini. Tapi balance kedudukannya akan terus ditekan. Yums juga berada di situasi yang sama. Tenang sekejap tapi tak adalah tenang sangat. Sebab dia kalau tenang sangat takut tiba-tiba ada yang kena tendang. Cumanya tendang dekat sini lebih kepada pasukan SRG yang berjaya untuk dapatkan setiap peluang ataupun daripada segi pergerakan pun komposisi pasukan SRG OG nampak lebih kemas berbanding dengan pasukan CG Sport. Mungkin daripada segi macam mana nak selesaikan masalah itu perlu untuk dicari terlebih dahulu oleh pasukan CG Sport. Minit yang ke-12 untuk pasukan SRG OG. Mereka berjaya untuk berada di posisi yang sangat selesa. Satu persatu buff tu cuba untuk dirembat. Namun dalam masa yang sama CG Sport mereka tak boleh nak buat apa. Mereka terpaksa biarkan je SRG buat apa je sekarang ni. Ya, mereka tak boleh terlalu keluar ke depan. Itu yang akan menyebabkan sekarang sebenarnya untuk dia juga Innocent ataupun menyiapkan itemization yang berikutnya. Si Albert juga dah pun disiapkan. Kali ini kita nampak pasukan daripada SRG OG mereka melakukan freeze lane sahaja. Jadi CG Esport angka bahayanya kalau mereka terlalu terburu-buru. Jadi mereka perlu untuk sabar sahaja menunggu peluang keemasan, peluang yang terbaik ataupun mungkin kesilapan mungkin akan dilaksanakan oleh pasukan SRG OG. Okey, keadaan kembali tenang. Untuk pasukan CG Esport masih lagi ada ruang untuk mereka. Mereka kena cari cara macam mana nak mematikan langkah pemain daripada pasukan SRG OG. Sebab kalau kita tengok untuk pasukan CG Esport mereka ada damage sebenarnya. Posisi daripada Chico yang akan mainkan peranan yang cukup penting untuk pastikan susulan damage daripada pasukan CG Esport tu memainkan peranan. Tapi untuk pasukan SRG OG, mereka punya masalah adalah lebih kepada untuk pastikan yang Innocent dan juga Stormy boleh masuk ke depan. Tapi dalam masa yang sama juga, Yums dengan Cram tak ada masalah terus nak pergi ke bahagian belakang dan menyekat sedikit sebanyak damage dealer daripada pasukan CG Esport. Year 3 tak boleh nak bagi badan sampai mata-mata, tak boleh nak tadar begitu saja sebabkan damage output daripada SRG OG dah semakin tinggi. Ya, minion bergerak daripada Yetri yang menggunakan Uranus buat waktu ini. Namun kita tengok bagaimana Lord yang terus diberikan tumpuan. Sekais berjaya dapatkan Lord tersebut. Tapi The Way of the Dragon akan dibantu dengan adanya penggunaan avatar mereka daripada Yums. Akan cuba untuk masuk semula. Tetapi SRG OG tidak memaksa. Mereka sabar untuk tunggu Lord yang berikutnya. Mula untuk berharap di Land of Dawn buat waktu ini. CG Esport perlu untuk rencanakan sesuatu. Bagaimana mereka nak melakukan pertahanan ini? Nak lakukan pertahanan itu yang patut dicari jawapannya dengan kadar segera oleh pasukan CG Esport. Terlalu banyak perbezaan yang ketara. Tambah pula untuk SRG OG. Stormy dengan keadaan masih lagi belum menerima sebarang kematian. Itu memberikan satu lagi impak yang buruk kepada pasukan CG Esport. Ketahanan kali ini perlu untuk ditingkatkan oleh pasukan CG. Adakah Lord pada kali ini akan memudahkan sedikit sebanyak pergerakan pasukan SRG OG ataupun CG Esport masih lagi kebal dengan pertahanan mereka untuk pastikan yang SRG OG terpaksa mengundurkan diri mereka. Kita tengok Lord dah pun mula tiba. Adik ini kita tarik dekat bahagian bawah. Pastikan mungkin final slash yang digunakan hanya untuk melakukan clearance sahaja. Tapi pasukan SRG OG mereka tidak terlalu memaksa untuk terus masuk kerana belum lagi ada flicker juga untuk Cram nak melakukan satu momen tapi dia conceal. Setelah pun dibuka terlebih dahulu. Lihat bagaimana Chico yang akan dibuka tumpuan terlebih dahulu. Chico nyawanya rendah sekali. Macam tu sahaja ditekan tapi Innocent akan dijadikan mangsa mungkin terlebih dahulu. Ada Winter boleh melarikan diri namun balance dah pun dijatuhkan. Stormy dah pun hilang tapi Yums Immortality Blow telah pun dibucahkan. Innocent akan cuba untuk masuk semula. Ada penggunaan avatar Brigadian tetapi Yetri hilang. Chico juga hilang. Wipe out terus ke atas pemain pasukan CG Esport. SRG OG berjaya untuk dapatkan mata kemenangan yang kedua. Sekaligus membenarkan mereka untuk mencari satu mata kemenangan sahaja lagi. Namun untuk pasukan CG Esport kali mereka terpaksa akur. Mereka perlu berada di posisi yang semakin tertekan apabila dua mata kemenangan yang berjaya untuk diraih oleh pasukan SRG OG. Ya, bagaimana pertarungan yang terakhir tadi macam nak tak nak berperang tetapi sekejap sahaja walaupun Innocent yang ditendang terlebih dahulu, dikunci terlebih dahulu. Ada penggunaan Winter Crown sebenarnya yang membantu dia untuk ada semula balance sebenarnya menjadikan mangsa. Tapi bagaimana Innocent bijak untuk melakukan perkara tersebut. Ya, sangat bijak daripada pasukan SRG OG tapi kita kena tengok juga daripada sisi lain CG Esport melakukan pertahanan dengan sangat-sangat baik. Tapi pertahanan tersebut adakah memadai untuk pasukan CG Esport kekal lama dalam permainan atau pasukan SRG OG yang sebenarnya dah tahu bagaimana ingin memecahkan pertahanan tersebut daripada pasukan CG Esport. Kita akan bergerak ke segmen analisis bersama dengan analisis kita yang cukup segak, lagikan bergaya, lagikan kacak, tak lain tak bukan. Kita akan pass kepada Syamilo dan juga Steve untuk bincangkan apa yang berlaku dekat pusingan yang ketiga tadi. Let's go. Terima kasih di atas ulasan